saya akan membawakan anda semua untuk menyelam perjalanan dalam penghasilan sebuah arca yang sangat dekat dengan hati saya, iaitu sebuah karya yang saya namakan sebagai Fantasi Batik Lautan. Karya ini bukan sekadar gabungan bahan-bahan terpakai sahaja, bukan sekadar hasil seni diletakkan di atas meja, tetapi ia berdiri sebagai satu simbol kepada hubungan antara budaya Melayu dan dunia alam yang penuh dengan keindahan serta misteri. Karya ini saya telah hasilkan mengikut model artistic thinking process, dan melalui proses ini saya dapat memahami bukan sahaja teknik tetapi juga makna serta jiwa yang saya ingin sampaikan kepada penonton. Jadi Fantasi Batik Lautan ini diinspirasikan oleh 3 unsur utama daripada kehidupan di laut, iaitu obor-obor, kuda laut dan juga cangkerang. Ketiga-tiga unsur ini mewakili dunia marin yang penuh dengan kelembutan, keunikan dan juga ketahanan. Namun, karya saya tidak berhenti di situ sahaja. Saya mahu menggabungkan dunia laut ini dengan sesuatu yang sangat lebih dekat dengan identiti saya sebagai masyarakat Melayu, iaitu batik. Batik dalam karya ini bukan sekadar hiasan ataupun bahan tambahan, ia adalah jiwa yang menghidupkan keseluruhan arca ini. Saya bayangkan bagaimana rupa sebuah dunia fantasi di dasar laut jika batik menjadi sebahagian daripada ekosistemnya. Dari situlah muncul air dunia seperti funfair ataupun taman tema yang bergerak dengan warna-warni dan pergerakan batik yang lembut seakan-akan tentakel obor-obor. Apabila kita melihat karya ini, bahagian pertama yang telah menangkap perhatian ialah bahagian atas arca yang berbentuk seperti kepala obor-obor. Struktur ini saya bina menggunakan tudung saji sebagai kerangkanya, dan saya akan menambahkan tekstur menggunakan tisu dan juga masking tape. Jadi permukaan bahagian atas ini sengaja saya jadikan sebagai bertekstur timbul supaya ia kelihatan organik, seolah-olah hidup dan juga sesuai dengan bentuk sebenar hidupan laut. Saya juga telah memilih warna kuning dan jingga untuk menutupi permukaan ini kerana warna tersebut telah memberikan tenaga, kecerahan dan juga karakter yang ceria yang saya mahu tunjukkan dalam suasana fantasi. Bukan itu sahaja, pada bahagian atas ini juga saya telah meletakkan segumpal kain batik yang seolah-olah mahu keluar daripada struktur tersebut. Ini bukan sahaja dekorasi tetapi ia telah membawakan maksud yang sangat mendalam bahawa batik sebagai warisan budaya Melayu yang kini semakin dipinggirkan. Kain batik yang kelihatan seperti mahu melimpah keluar itu telah menggambarkan bahawa batik ini ingin terus menonjolkan dirinya, mahu dilihat dan juga mahu dihargai, seolah-olah ia masih memanggil kita agar tidak melupakannya walaupun dunia ini berubah. Jadi bahagian tengah arca terdiri daripada bentuk memanjang yang menyerupai tubuh obor-obor. Pada bahagian ini saya telah memasang helaian kain batik yang digunting secara memanjang dan juga digantung supaya ia beralun seperti tentakel. Ada juga kain batik yang saya bentuk seperti gelongsor, memberikan gambaran bahawa terdapatnya sebuah taman tema permainan kecil yang hidup di dalam lautan batik ini. Penggunaan batik yang digantung bebas memberikan pergerakan visual seolah-olah arca ini hidup dan bergerak. Selain itu, motif batik yang pelbagai warna ini telah menambahkan lapisan identiti dan tradisional pada struktur ini. Ia bukan sahaja menggambarkan obor-obor secara literal, tetapi ia telah menonjolkan bagaimana batik ini boleh muncul dalam bentuk yang lebih kontemporari dan juga kreatif. Bahagian bawah arca ini dibina untuk menyerupai sebagai cangkerang dan juga dasar laut. Saya menggunakan kotak dan masking tape sebagai kerangka. Kemudian saya telah menutupnya dengan lapisan cat biru laut dan hijau untuk menggambarkan pasir, air dan juga lumut. Jadi untuk menambah tekstur, saya telah menampal span yang dipotong kecil-kecil pada permukaan dasar. Jadi span ini mewakili pasir laut dalam bentuk fantasi. Tekstur yang terhasil memberikan dimensi visual yang lebih menarik dan membuatkan keseluruhan arca ini kelihatan seperti berada di ruang bawah laut yang penuh dengan misteri dan kehidupan. Jadi proses penerokaan bahan yang telah saya gunakan untuk karya ini telah memberikan pengalaman yang sangat bermakna, di mana saya telah menggunakan bahan buangan seperti tudung saji, kotak, dawai dan juga span. Bahan-bahan ini diubah menjadi sesuatu yang baru dan mempunyai nilai estetika.
Proses ini telah memberikan saya kesedaran bahawa seni ini sebenarnya boleh lahir daripada apa-apa sahaja. Tidak kira bentuk, bahan, murah ataupun terbuang. Yang penting ialah cara kita melihat sesuatu objek dan juga kemampuan kita untuk mengubah fungsinya daripada biasa menjadi luar biasa. Dari segi pencernaan idea juga, karya ini lahir daripada sebuah persoalan utama, iaitu bagaimana jika batik ini hidup di dasar laut. Dari persoalan saya bayangkan batik sebagai satu identiti yang bebas, lembut, penuh pergerakan tetapi tetap mengekalkan identitinya sebagai budaya Melayu. Kemudian, saya juga telah memikirkan bagaimana saya boleh menggabungkan batik ini dan juga elemen laut tanpa menjadikannya terlalu literal. Saya mula membayangkan suasana funfair yang ada gelongsor, warna-warni, lampu dan juga pergerakan, tetapi funfair ini berlaku dalam lautan dan semua elemen utamanya telah dibuat daripada batik. Idea itulah yang menjadi nadi kepada karya ini. Jadi ketika eksperimen ini dilakukan, saya mencuba pelbagai jenis teknik, tekstur dan juga warna. Tisu yang dicampur gam saya bentukkan supaya menjadi permukaan menggelembung seperti kulit haiwan laut. Warna biru laut dan hijau saya menggabungkan untuk meniru suasana dasar laut. Warna kuning dan jika pada bahagian atas perlu saya pilih kerana saya mahu bahagian itu menjadi pusat perhatian. Jadi eksperimen juga berlaku apabila saya cuba mencipta pergerakan pada arca melalui kain batik. Saya telah menggantungkan kain batik dengan cara yang membolehkan ia bergerak jika disentuh angin. Ini memberikan kesan yang hidup pada karya walaupun struktur asasnya statik. Seterusnya, proses penghasilan karya ini telah memakan masa bermulalah daripada pembinaan rangka asas, penambahan tekstur, penggayaan, pengecatan sehinggalah ke pemasangan kain batik. Setiap lapisan bahan telah memberikan suasana yang berbeza dan juga menambahkan makna tersendiri. Saya juga telah memastikan setiap bahagian kelihatan seimbang, harmoni dan juga mampu untuk menyampaikan cerita yang saya bayangkan. Seterusnya, apabila saya dapat melihat kembali kepada karya ini selepas siap, saya menyadari bahawa ia bukan sekadar gabungan bentuk dan juga warna. Ia adalah simbol kepada ketegangan antara tradisi dan juga moden. Batik dalam dunia hari ini kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang kuno ataupun kurang relevan. Sebab itulah kain batik dalam karya ini saya letakkan seolah-olah ingin keluar, mahu kembali ditunjulkan dan mahu untuk kita menghargai semula. Dalam masa yang sama, saya juga mahu menonjolkan bahawa budaya boleh disampaikan melalui apa-apa cara yang lebih kreatif, moden dan juga fantasi tanpa kehilangan identiti. Karya ini juga telah mengingatkan saya bahawa alam dan budaya sama-sama perlu dipelihara. Penggunaan bahan terpakai dalam arca ini adalah satu usaha kecil untuk saya menunjukkan bahawa seni ini boleh dibuat dengan cara yang lebih lestari tanpa pembaziran. Sementara itu, simbolisme laut mengingatkan kita bahawa alam sekitar ini semakin terancam dan juga memerlukan tindakan manusia untuk melindunginya. Jadi, sebagai penutup, fantasi batik lautan ialah sebuah karya yang menggabungkan imajinasi, budaya, alam dan juga masih sosial. Saya berharap karya ini dapat membuat penonton-penonton ini melihat batik dalam perspektif yang baru dan merasai bahawa budaya kita tidak pernah hilang. Cumanya menunggu masa saja untuk kembali diraikan. Jadi, sekian. Terima kasih kerana menonton dan juga menyokong perjalanan seni saya. Bye.